Dan pada waktu itu aku sebenarnya ada kat cuba pergi mana-mana workshop. Cakap bang nak kerja lah, tak payah gaji pun tak apa, Nak belajar. nak belajar. Kebanyakan tak nak lah. Confirm. Kebanyakan tak nak lah. Dan masa tu abang-abang semua garang lah. Kau buat apa ni? Kau belajar je lah. Maksudnya Tak ada, dia tak semudah tu. Dia aku rasa macam dia nak pay attention untuk nak ajar kau tu renyah. Yes. Sebab Faham ada tak? banyak motor yang nak kena siapkan. Sama macam kalau kadang tak mesti kena baling sepanah je. Confirm. Orang kerja bengkel ni kasar-kasar aku tengok. Betul. Ada buat motor FZ injection, pergi carburetor untuk kita training dekat track. Uyu. Kenapa carburetor? Kenapa carburetor? Murah dari segi apa? Maintain satu, tak payah nak tuning pergi dyno tuning tak payah. Ya, tapi CDI murah, FI kau ada precision tu. tak, itu untuk training. Jung. Itu untuk training lah. Untuk race ada motor yang faham, memang faham, komplit. untuk nak orang biasa kan. Ada quick shifter. Faham. Ada komplit lah semua, komplit. Faham.